uh, tuliskan prompt Gemini untuk hasilkan foto lelaki bertubuh sasa atau sadu lah, sadu atau tubuh bina badan sedang berlatih dekat gym, duduk di bangku sebelah kanan sedang mengangkat dumbbell muka nampak serius dan berpeluh. Pakaian apa? Baju singlet dan seluar spandex. Okay. So kita cuba minta dia buatkan tulisan prompt. Okay. Dia akan tulis jumlah mengenai muscular build body training. Okay. Itu dia bahasa Melayu lah. Kita ambil bahasa Inggeris je. Okay. Saya letak ini. Saya copy. Saya lebih suka guna ChatGPT untuk buat script prompt ni. Dan kita masukkan dekat ni, chat ni. Dia cuba guna muka ni lah. So masuk kod tadi, kita paste kod tadi, okay, lepas tu kita guna apa tu tadi tu. Ni saya dah buat ni. Kalau apa ni. Okay. Use the free use the free from uploaded photo. Use the make and okay. Tadi gitu. Use the face from uploaded photos and make an ultra realistic cinema with it scene muscular will dribble the main training. Okay. Terang dia. Dia jadi macam mana? Sweet no di tengah loading tu jadi tak. Tunggu dia buat ni. Okay. Mantap siut. Dengan muka ni serius. Bodybuilder siut. Angkat dumbbell macam mana tangan di sebelah jadi gitu. Sebelah tangan. Okay. Beres. Okay. Jadi dah.
Ini untuk ni. Apa dia seluar pendek je? Tukar. Dumbbell with one hand. His version still focus with wear a tight black spandex short. Short apa long spandex lah. Tak nak ni, tutup aurat sikit. A black spandex short. Black spandex long. Nak cakap apa dia? Black long spandex. Long spandex. Long spandex. Okay, useless. Dia wear Switzerland apa ni? Sitting apa tu? Lifting heavy dumbbell with one hand. Okay. Kita cuba buat semula. Kita run di semula. Jadi macam mana? Cara-cara nak ngedit. Okay. Tengok dia buat image. Ini buat betul. Kenapa dia tak tutup aurat ni? Tak jadi. Dia ni betul dah. Tak tutup aurat pula. Kita edit semula. Cuba tukar lagi. Copy. Special series. Black long spandex. He wear tight black long spandex. Apa tight long spandex pula? Spandex. Long spandex pants. Jadi tak? Tukar. Sorry. Cuba balik. Okay. Masuklah. Okay, balik. Alamak, tak masuk gambar. Tapi rasanya kalau ni dia masuk balik tak? Dia guna gambar atas tak? Kita tengok. Kalau dia pakai gambar atas, okey lah. Lupa masuk gambar tadi. Tak bagus. Tak boleh. Dia bukan pakai sama juga. Tak boleh. Dia guna yang sama juga. So kita copy, kita kena buka new chat. Kita buka masukkan semula gambar. Kita masuk dia. Okay. Kadang-kadang dia punya ni dia mana ni kalau tu banyak-banyak tu dia kena buka yang new chat yang lain supaya dia tak buat yang benda sama. Bau je. Kenapa yang sebelah tak ada pula hilang? Hilang berapa gambar sebelah? Jadi. Cuba kita edit, kita run balik. Hilang tangan sebelah. Ketika tiba-tiba ombak di laut besar. Jadi, ini betul. Okey, cantik. Mau menjadi. Tak ni. Mau betul. Okey. Jadi. Ngam. Mantap. Bolehlah ini. Nah. Okey, itu sajalah ni skrip dia. Nanti kita boleh gunakan. Itulah cara-cara kita nak gunakan Gemini, ChatGPT nak gambar ni. Okay. Thank you for watching.